Asas ketelusan pilihan raya ni, itulah tiang seri demokrasi yang sah. Ketelusan dalam pilihan raya bukan sahaja memastikan proses yang adil, tetapi juga membina kepercayaan rakyat terhadap sistem politik. Ia bermaksud satu proses yang terbuka, di mana setiap undi dikira dengan teliti dan setiap suara didengar, di mana setiap rakyat boleh perhati, faham, dan percaya macam mana pemimpin mereka dipilih. Ini memberi keyakinan bahawa keputusan pilihan raya mencerminkan kehendak sebenar rakyat. Ketelusan memastikan padang saingan pilihan raya itu sama rata, membolehkan semua calon bersaing dengan adil tanpa sebarang penipuan atau manipulasi, dan peraturan diguna pakai secara adil. Ini penting untuk memastikan bahawa setiap undi mempunyai nilai yang sama dan tiada pihak yang mendapat kelebihan yang tidak adil. Bila pilihan raya telus, ia mencerminkan kehendak rakyat yang sebenar, memupuk rasa kepunyaan dan diterima. Rakyat akan merasa bahawa mereka mempunyai suara dalam menentukan masa depan negara, memupuk rasa kepunyaan dan diterima. Ini juga menggalakkan penyertaan aktif dalam proses politik, di mana rakyat lebih cenderung untuk terlibat dalam perbincangan dan membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Keterbukaan ini membolehkan penelitian dibuat, memastikan apa-apa yang tak kena dapat diselesaikan cepat, dan ini mengukuhkan integriti demokrasi. Dengan adanya pemerhati pilihan raya dan liputan media, sebarang ketidakadilan dapat dikesan dan diperbetulkan dengan segera, memastikan apa-apa yang tak kena dapat diselesaikan cepat, dan ini mengukuhkan integriti demokrasi. Ini juga memastikan bahawa proses pilihan raya sentiasa diperbaiki dan ditingkatkan dari masa ke masa, dan ini mengukuhkan integriti demokrasi. Akhirnya, ketelusan memupuk rakyat yang berilmu dan aktif, yang memahami hak dan tanggungjawab mereka dalam sistem demokrasi. Akhirnya, ketelusan memupuk rakyat yang berilmu dan aktif, yang memahami hak dan tanggungjawab mereka dalam sistem demokrasi. Ini adalah asas kepada masyarakat yang stabil dan makmur. Itulah nadi utama mana-mana masyarakat demokrasi. Dengan rakyat yang berilmu dan aktif, demokrasi dapat berkembang dan berfungsi dengan baik, memastikan keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Rasuah pilihan raya ini merosakkan ketelusan dan keadilan pilihan raya yang demokratik. Ia menghakis kepercayaan rakyat terhadap sistem pilihan raya dan mengancam asas demokrasi. Beli undi atau sogokan melibatkan tawaran wang atau habuan untuk undi. Ini memesongkan pilihan sebenar pengundi. Pengundi yang sepatutnya membuat keputusan berdasarkan dasar dan calon, kini dipengaruhi oleh wang dan habuan. Penipuan undi pula termasuklah sumbat undi palsu dalam peti undi, dan menyamar jadi pengundi lain. Ini menyerang prinsip satu orang, satu undi. Tindakan ini bukan sahaja menipu sistem, tetapi juga menafikan hak pengundi sebenar. Pelanggaran kewangan kempen, macam terima derma haram, menjejaskan lanskap pilihan raya, dan meruntuhkan kesaksamaan. Apabila calon menerima sumbangan besar dari sumber yang tidak sah, ia memberi mereka kelebihan yang tidak adil. Salah guna aset kerajaan dan manipulasi media mewujudkan padang saingan yang tak sama rata, menjejaskan pilihan pengundi yang bermaklumat. Apabila sumber awam digunakan untuk kempen politik, ia mengaburkan garis antara tugas rasmi dan kepentingan peribadi. Rasuah pilihan raya menghakis kepercayaan pengundi terhadap proses pilihan raya dan institusi demokrasi. Apabila pengundi merasakan bahawa undi mereka tidak lagi bermakna, mereka mula hilang keyakinan terhadap sistem yang sepatutnya melindungi hak mereka. Ini bukan sahaja merosakkan integriti pilihan raya, tetapi juga menimbulkan rasa tidak puas hati yang meluas. Rasa kecewa pula memupuk sikap sinis, buat orang percaya penyertaan mereka sia-sia. Apabila orang ramai mula berfikir bahawa suara mereka tidak didengar, mereka mungkin memilih untuk tidak lagi terlibat dalam proses demokrasi. Peraimi. Ini adalah satu kerugian besar bagi masyarakat, kerana setiap undi adalah penting. Ini membawa kepada sikap tak peduli pengundi dan penyertaan yang merosot, sekaligus melemahkan demokrasi. Apabila jumlah pengundi yang keluar mengundi semakin berkurangan, keputusan pilihan raya menjadi kurang mewakili kehendak rakyat. Ini membuka ruang untuk manipulasi dan penipuan yang lebih besar. Rasuah meletakkan pemimpin yang tak sah, mengakibatkan tadbir urus yang lemah, dan rasuah yang berleluasa dalam sistem. Pemimpin yang dipilih melalui cara yang tidak sah, cenderung untuk mengutamakan kepentingan peribadi berbanding kepentingan awam.
Ini menyebabkan dasar-dasar yang tidak adil dan tidak berkesan. Rasuah yang berterusan merendahkan standar dan norma demokrasi, membuatkan tingkah laku tak beretika nampak macam biasa. Apabila rasuah menjadi kebiasaan, ia menjejaskan moral masyarakat dan menggalakkan lebih banyak pelanggaran undang-undang. Ini mencipta kitaran yang sukar untuk diputuskan. Kedudukan di mata dunia pun terjejas, sebab amalan rasuah membawa kepada kritikan dan hilang kredibiliti. Negara yang terkenal dengan rasuah seringkali menghadapi kesukaran dalam menarik pelaburan asing dan membina hubungan diplomatik yang kukuh. Ini memberi kesan negatif kepada pembangunan ekonomi dan sosial. Kesan jangka panjangnya ialah demokrasi yang kosong, hanya berkhidmat untuk segelintir orang dengan mengorbankan majoriti. Apabila hanya golongan elit yang mendapat manfaat, ketidakadilan sosial semakin meluas. Ini boleh membawa kepada ketidakstabilan politik dan sosial yang berpanjangan, mengancam keselamatan dan kesejahteraan negara. Rasuah pilihan raya ni satu masalah global yang menjejaskan demokrasi di seluruh dunia. Ia muncul dalam pelbagai bentuk, menyesuaikan diri dengan budaya politik dan keadaan tempatan. Beli undi, ugutan pengundi, dan skim kewangan kempen yang canggih adalah taktik biasa. Pemerhati antarabangsa dan badan pemantau memainkan peranan penting dalam mendedahkan salah laku pilihan raya. Membanteras rasuah memerlukan kerjasama antarabangsa dan tindak balas yang khusus mengikut konteks. Di seluruh dunia, banyak contoh-contoh rasuah pilihan raya yang mengejutkan. Di India, habuan seperti wang tunai dan barangan menjejaskan pilihan pengundi yang bebas dan bermaklumat. Pilihan raya di Rusia pula menyaksikan penipuan berleluasa, termasuklah undi sumbat dan undi paksa. Venezuela menggunakan ugutan pengundi dan penipuan untuk mengekalkan kuasa, membawa kepada krisis demokrasi yang serius. Negara-negara lain menghadapi manipulasi media, penipuan undi, dan vote sah, menunjukkan resids terhisan. Membanteras rasuah pilihan raya memerlukan rangka kerja undang-undang yang kukuh dan institusi yang bebas. Melindungi kewangan politik melibatkan ketelusan dalam sumbangan dan had perbelanjaan. Badan bebas mesti menguatkuasakan peraturan kewangan dan menyiasat penipuan pilihan raya. Kempen kesedaran awam memperkasakan pengundi dan memupuk accountability. Penyelesaian inovatif seperti semakan fakta guna AI menangani cabaran moden. Kerjasama antara kerajaan, syarikat teknologi, dan market sivil adalah kunci kepada tindak balas yang bersepadu. Pilihan raya yang telus adalah usaha berterusan, mengimbangi harapan dan realiti politik. Rasuah pilihan raya menghakis kepercayaan, menafikan hak rakyat, dan merosakkan tadbir urus. Mencapai ketelusan memerlukan rangka kerja undang-undang yang mantap dan badan pilihan raya yang bebas. Masyarakat sivil, media, dan rakyat mesti mengambil bahagian secara aktif dan menuntut ketelusan. Perjuangan untuk ketelusan pilihan raya adalah perjuangan untuk masa depan demokrasi. Dengan mempertahankan kesucian undi, kita memastikan benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.